너의 하늘이 어두워질 때 I'll be your star shining from afar 멀리 있어도 널 비출게 So you never walk alone tonight yeah. 괜찮지 않다는 걸 알아 혼자라는 느낌을 알아 불안한 마음 진짜 부시야. 통ков기는 쉽다고 다 아웃시켜 사는 거. 우리가 뭘? 뭐? 왜 이렇게 늦게 왔어? 한참 기다렸잖아. 다 말아 먹고 사장님이 안 받아줬으면 무직자 신세였어요. 엘리베이터를 아직까지 안 고쳤냐? Hey, we're here for magic rompa. Magic rompa. Wow, ticket free guys. Last day guys. Dia baru nak guna. Hari tu kita guna untuk conjuring. Macam Tak aja. alamak. Tapi boleh je sebab saya ada lagi satu. Buy one to jom lah. Bila? Expired Tapi lama 26. kan 26. Oktober. Hari ni keluar sebab orang tu dah nak on the way busy. Yelah bakal doktor kan. Oh. Weh. Ami. Hi. We're here for Nadine Rasa. Also this abang. Hi. Oh my god, lawan je. Awalnya. Cantik punya background. Hacker. Kan. Oh, we forgot. Shanas Ahmad. Aisyah ambil gambar. Dia macam Mak-mak gitu. oh my god. Tengok sebab dia. Yang pertama. Tengok sebab dia. She's so pretty, you know. She's so... Of course, kita punya dua fan. Best. Rate. Oh my god. 1000 per 10. I mean like tak boleh narik sebab best gila. Best. Macam- Gelap banyak kali. Gelak ada tu Zubah. Aku rasa macam ada skrip ke? Macam bukan unscripted je tu. So best tengok. Siapa tak tengok lagi tengok Super. Oh my god, tolong tengok. Tolong tengok. Super. Lagi kalau siapa macam Now You See Me punya fan kan. I swear Now You See Me punya fan. Now you see me pun nak keluar dah. Ya doh, jom. November. Hah? Red. Tiba-tiba red kan. Rate saya macam awak tadi lah. Banyak anak tapi dia macam 10 out of 10. Sangat best di situ tu. Nak gila scene yang kelakar. Masa dengan memang macam ada yang unscripted rasanya. Kan? So, Terlalu lagi-lagi si natural. Zuarifin tu Yeah. punya skrip kan. Boleh nampak lah unscripted tu kan. Bila play pula lah Shanas Ahmad. Tapi best. Ujang? Tak boleh. Macam mana ni? Macam mana? Ujang cepat-cepatlah kahwin. Ya doh. Semoga dapat wawa lah kan. Then our divorced parent adalah Ya. tapi dah jumpa pasangan Finally. Siapa nama dia dalam Blood Brothers? Gas. Gas. Our Gas dapat happy ending. Dapat happy ending. Deserve. So right now kita nak pergi yoyo. Sekarang kita nak pergi Yoyo sebab ada orang tu craving. Alamak. Ya doh, dah lama sebab lagi pun hari ni hari Rabu kan. So let's try our luck with the promotion. Jom. Yang sama. Hari ni baju kita orang pun lebih kurang sama. Bag pun kita orang sama sebenarnya. Nampak tu?
Aku dah masak tadi. Tak payah. Ini tak ramai kuat. 11% je. Okey lah. Daripada yang setiap kali beratur kuota 30% dah dapat satu. Sekarang kita orang nak bersiap pergi Hancock Mall nak makan sebab kita orang ada jumpa satu kedai ni. Dia buat buffet. Nasi bercampur tu buffet dengan harga RM12, so you can take everything dekat sana tu. Hari ni kita ada waffle, cendol. Nampak muka aku ke? Lah tiba. Ada waffle, cendol macam-macam lah. So kita orang nak pergi sana. Ain kat depan ni. So kita orang tengah siap, kita orang nak pergi gerak. Tak sabar lapar. Kenyang. Sedap tu. Dan tanya. Nak tanya apa? Apakah rating? Rating. 6, 7, 10. Kenapa 7/10? Sebab kita tak makan banyak. So bila pergi buffet macam Rugi. Macam mana nak makan buffet hotel ni? Buffet hotel kita duduk kat situ je. Salam lama kan. Satu-satu. Okay. Boleh. Buffet hotel tahun lepas. Kalau kita orang dah sampai Cuba target berapa nak turun kilogram tu. Jom nak turun apa? Saya nak target 10. Saya nak 20. Tak. Betul Boleh. Fighting. Okay. Hai. Sekarang kita dah makan. Dah kenyang. Boleh lah. Harga RM12 tu banyak lauk sebab basically selalunya kalau bukan buffet Mahal. Macam yang hari tu pun ambil sayur, telur 2 biji tu pun dah RM7.5. So yang ini RM12 kau boleh ambil apa-apa je. Tadi Ain ambil lala banyak gila. So aku macam Lala ikan patin. Telur dadah. So kalau dia 7/10, saya 8/10 lah sebab ayam masak lemak dia sedap. Oh, so tak ambil ayam masak lemak je. Kenapa 8/10? Sebab ayam masak lemak dia sedap. Lepas tu Lagi 2 tu apa? lah cakap perlahan, tak dengar dengan dia. Siapa dengar? Orang yang beriman je dengar. Ya, tapi betul juga. Kat belah sana dia macam ada macaroni, ada banyak spaghetti, western, goreng. Kita tak tahu pula lain-lain. Kita tahu satu kedai je. Tapi next time. Macam kalau sebab kita macam plan kalau habis kelas kan, tak tahu nak makan mana, asyik makan kuil tu je kan. Mungkin no kuih RM17 satu hari. Betul. Tak boleh tambah. Tak boleh. Ini boleh tambah. Kalau kau nak lepak sini, nak sembang apa-apa, boleh tambah. Ya betul. Dapat. Cuma hari ni kita orang macam Kenyang. So kita orang akan repeat lagi. Okay. Kita orang nak pergi Nak round-round pergi. round-round Ada apa kat sini. macam best. Kita nak pergi tengok kedai Vin, apa kena lagu tu. Vin. Apa? Vinyl. Vinyl lah. Mantap. Lepas tu dia ada jual kamera. Ya. Kamera apa? Kamera. Use camera. Okay, let's go. Malaysia edition. Best lagu dia. Ada list lagu dia. Apa yang lagu dia? Yang Dino. Ya. Macam man. Satu RM4. It's all man. Ada BTS.